Ada juga tuan-tuan ya, pandangan ulama, ada dosa yang dilakukan oleh seorang dianggap dosa kecil. Tapi dosa yang sama, dosa itu juga bila dilakukan oleh orang lain menjadi dosa besar. Faham tak? Dosa tersebut dosa kecil kalau kita lakukan. Tapi bila dilakukan oleh orang lain, boleh bertukar menjadi dosa besar. Ini pandangan ulama ya, bukan pandangan saya. Sebab itu catatkan, bukan senang. Ada dosa-dosa yang dianggap kecil bila dilakukan dapat dosa kecil. Tapi dosa yang sama bila dilakukan oleh orang lain boleh bertukar menjadi dosa besar. Ini ada disimpulkan dalam ucapan kata-kata setengah ulama tasawuf. Setengah ulama tasawuf menyebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Satu amalan yang dibuat oleh golongan abrar, sekiranya perbuatan itu dilakukan oleh golongan muqarrabun menjadi dosa. Menjadi dosa. Saya ulangi lagi sekali, sesuatu perbuatan bila dilakukan oleh golongan al-abrar, tulis dulu al-abrar ya. Nanti kita bagi maknanya. Sesuatu perbuatan yang bila dilakukan oleh golongan abrar dianggap baik, dapat pahala. Bagaimanapun kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh golongan muqarrabun menjadi dosa kecil. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Contohnya keadaman kita nak ngumpat. Katalah Rizal datang sini, aku nak cerita lah kisah Andy ni, orang ramai tak tahu. Bila sampai di sini malam ni, Rizal tak jadi cerita kerana dia ingat dosa, ngumpat. Jadi Rizal dapat pahala kerana dia bercita-cita nak buat jahat tak jadi lakukan. Siapa yang bercita-cita nak buat kejahatan lalu tak jadi, dia dapat pahala. Tapi perkara yang sama bila dilakukan oleh golongan muqarrabun, dia buat ke tak buat, tetap dia menerima dosa. Faham tak? Tentulah golongan muqarrabun dia masih juga buat. Contoh yang baik mengumpat. Sebab hadis Nabi, siapa yang bercita-cita nak buat satu kejahatan lalu dia tak jadi melakukannya, maka Allah tuliskan baginya satu pahala yang utuh di akhirat. Bercita-cita apa? Nak buat satu kejahatan, tak jadi, dia dapat pahala yang lengkap. Tapi kalau yang bercita-cita nak buat jahat ni golongan muqarrabun, terus saja ditulis berdosa. Tentulah patut, sebab dia golongan muqarrabun, pegawai polis pengedar dadah. Katalah macam itu. Dia ketua polis di satu daerah OCPD ya. Dia ketua edar dadah. Katalah kalau pengedar dadah itu orang biasa, tak pelik. Ini OCPD. Tentulah memerajatkan. Tentu kita kata ini mesti bagi hukuman yang berat ni, pengajaran betul. Tak patut. Abrar itu ialah orang-orang yang baik. Golongan abrar itu golongan orang-orang Islam yang baik, tidak melakukan dosa, taat kepada Allah. Tapi baik yang biasa. Muqarrabun orang-orang yang hampir kepada Allah. Pangkatnya tinggi. Tak patutlah dia bercita-cita nak buat jahat. Mengumpat ke apa sajalah. Nak curi ke, nak bocorkan kereta orang ke, tiba-tiba insaf Allah. Nanti dia nyanyi aku buat. Itu dia dah tak ada angin. Susah payah dia. Tak jadi. Kalau kita yang bercita-cita macam tu tak jadi dapat pahala. Dapat satu pahala. Iaitu nama khasanah. Tapi kalau orang yang bercita-cita atau yang nak buat kejahatan itu terdiri daripada golongan muqarrabun, cita-cita saja sudah dikira dia berdosa. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.